Balik Melaka apa makanan yang begitu menarik minat? Mesti nak makan. Balik Melaka yang penting ada dua benda yang saya akan cari. Iaitu asam pedas, iaitu paling semua orang tahu Melaka. Satu lagi mi Jawa. Di mana tempat makan sedap, melancong, menginap. Alah, buka je lah lagu Senandung. Hotel ada, homestay pun ada. Weh, onde-onde pun saya suka. Ada gula Melaka sampai dalam mulut cair. Weh, tak boleh. Melaka pernah membuat satu teater. Beberapa pelakon-pelakon anak Melaka diangkat. Saudara Ashraf sebagai Sultan Melaka. Waktu saya diberikan amanah untuk memakai watak sebagai Sultan Melaka, bagi saya satu tanggungjawab yang sangat besar. Melaka kini juga sebenarnya sudah masuk fasa untuk membina pelabuhan sendiri di Kota Lingi. Ini akan adanya satu pelabuhan interport. Di Melaka akan wujudnya satu hub penerbangan helikopter. Tapi kalau tanya anak muda kita sekarang, kalau esok pun nak buat apa? Satu bom jatuh di kawasan kita, nak buat apa? Ada satu himpunan menteri-menteri agama dari Asia Tenggara ni bermesyuarat di Masjid Tanah di Melaka ni. So, bagi saya promosi kat Melaka ni memang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada peminat-peminat setia podcast Melaka Street Talk, di mana jua anda berada, kami akan sajikan kepada anda hari ini satu perbincangan yang semestinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat mungkin yang berada di Melaka ataupun di luar Melaka tentang isu-isu pembangunan dan juga perkara-perkara hangat yang berlaku di negeri Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kami bawakan seorang tetamu, panelis yang bukan kaleng-kaleng. Seorang panel yang ternama, yang mempunyai latar belakang yang cukup hebat. Terlebih dahulu saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah saudara Ashraf Muslim. Selamat datang ke studio. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Seperti biasa. Okey. Terlebih dahulu, pihak studio ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Ashraf yang sudi berkunjung ke Melaka Street Talk untuk episod yang kedua ini. Untuk makluman kepada semua pemirsa-pemirsa di rumah, kepada peminat-peminat kita, bahawa ini adalah episod yang kedua selepas kita mendapat sambutan yang begitu hangat dan view yang begitu tinggi daripada episod yang pertama, khususnya kepada orang-orang Melaka yang sudah mula menjadikan podcast Melaka Street Talk ini sebagai satu hiburan ataupun panduan isu-isu yang kita kupaskan. Malah dalam sesi komen yang sebelum ini Ashraf ada yang tanya tentang di mana tempat makan sedap, di mana nak melancong, di mana nak menginap. Jadi ada yang jawab dalam podcast itu, yang jawab apa tau? Ada yang kata, alah, buka je lah lagu Senandung. Senandung anak Melaka kan. Hotel ada, homestay pun ada. Okey. Jadi untuk soalan pertama ni Ashraf, ramai yang sebenarnya tidak tahu sebenarnya latar belakang Ashraf Muslim. Pertama, siapa yang bagi nama Ashraf Muslim ini sangat ikonik. Kerana kalau dalam pengajian agama kita ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ni muktabar punya kitab ni. Jadi nama Ashraf Muslim ini siapa yang bagi, dan boleh Ashraf ceritakan sedikit latar belakang sejarah hidup itu macam mana? Okey, Assalamualaikum. Thank you Zul atas jemputan pada hari ini, dan seronok sebenarnya kalau bercerita tentang, nak cerita tentang Melaka Street Talk hari ini. Tapi untuk soalan yang pertama ni, nama saya memang kenal Ashraf Muslim. Tapi kalau ikut IC, nama panjangnya Muhammad Ashraf bin Muslim. Muslim tu orang tua saya lah. So mudah dipanggil Ashraf Muslim untuk kalau macam dalam industri ni. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan di Terengganu dan juga di Melaka, dan mak ayah saya orang Melaka, dan rumah saya pun di Melaka. So kalau nak katakan saya ni, banggalah kalau cakap, kau ni asal mana? Saya orang Melaka. Saya bangga dengan jadi anak Melaka, anak jati orang Melaka. Dan saya berumur sekarang pun dah 44 tahun dan mempunyai anak yang pun dah ramai, 5 orang anak, dan juga isteri 2. dan dulu saya pernah belajar dibesarkan di Terengganu, belajar pun di ITM Terengganu. Dan juga bila fikir balik, bila duduk di Melaka, banyak sumbangan yang saya perlukan lakukan di Melaka ini. Dan sebab saya suka, Melaka ni adalah satu tempat yang sejarah, dan Melaka ni adalah satu tempat penuh dengan kenangan-kenangan yang indah
waktu-waktu saya kecil lagi, bila balik kampung, benda-benda tu yang saya tak boleh lupa. Dan tentang diri saya juga seorang pelakon, seorang artis, bukan sahaja host, malah juga seorang pelakon, malah juga producer. Saya pun pernah menang anugerah skrin tahun 2014 untuk drama terbaik dan beberapa lagi award. Dan itu je lah, spesifiknya tu setakat diri saya lah, yang saya sejarah saya lah. Tapi yang penonton di rumah ni nak tahu ni spesifik tu Melaka tu dekat mana tu? Melaka, okey, Melaka, mak saya orang Serkam Pantai, bapa saya orang Alor Gajah, Pego, dan rumah kami di Teluk Mas. Okey. Betul dekat sekolah negeri kat kawasan taman tu. So siapa yang orang sana tahulah. Ya. Bagi orang Melaka ni satu tempat yang cukup dikenali lah, Teluk Mas tersebut. Cuma berapa kerap Ashraf pulang ke Melaka? Dan selain kerap ini, adakah Ashraf dapat melihat perubahan pembangunan di Melaka ini berjalan daripada Kuala Lumpur naik lebuh raya utara selatan sampai ke Melaka ni? Apa yang Ashraf lihat? Dulu memang tak kerap. Setiap tahun baru balik. Setahun sekali? Bila raya lah? Oh, raya. Raya baru nak balik. Itu pun kadang-kadang kalau orang tua kita tak dapat cuti lah kan. Dan sekarang ni dah kerap. Mungkin sebulan sekali pergi Melaka sebab ada banyak aktiviti juga, kerja dan benda yang saya kena tengok dekat Melaka tu. Kalau kata perubahan, dulu memang Melaka ni tenang dengan suasana kampung. Melaka ni penuh dengan keseronokan bersama dengan ahli keluarga. Betul. Boleh duduk sama-sama. Benda tu benda yang saya rasa sampai sekarang pun tak boleh nak lupakan lah. Sebab itulah sentiasa nak balik Melaka. Itu benda kenangan yang saya cakap tadi, benda tu tak boleh nak dipisahkan. Jadi bila kerap tu memang sekarang ni bila benda yang lama tu dah tak ada, banyaknya orang-orang tua kita pun dah tak ada, ramai yang dah meninggalkan kita. So, jadi yang tinggal tu adik-beradik yang ada kat sana. So, jadi kita pergi balik Melaka bersama ahli keluarga, dapat makan sekali apa semua. Dan dari segi perubahan tu memang dulu memang tenang, tapi sekarang ni ialah dah makin sesak, dah makin moden kan. Tapi saya yakin dalam kemodenan tu kita masih menjaga lagi kita punya identiti kita sebagai rakyat Melaka. Itulah bila Ashraf cakap tentang sesak, jam ni semua ni. Menurut kawan saya di Jakarta, macet itu tandanya maju, Pak. Cuma bila Ashraf cakap tadi menikmati hidangan, makanan, bila balik Melaka, apa makanan yang begitu menarik minat? Mesti nak makan kat Melaka ni. Balik Melaka yang penting ada dua benda yang saya akan cari. Okey. Dua benda kan. Itu asam pedas, itu paling semua orang tahu Melaka. Asam pedas, satu lagi mi Jawa. Mi Jawa ada dekat Pulai itu. Saya selalu makan kat situ dengan orang tua saya. Dan bila kata-kata asam pedas ni, ialah kenapa asam pedas tu, asam pedas ni kita tahu semua satu Malaysia untuk asam pedas kan. Tapi asam pedas orang kampung, masakan orang kampung yang mempunyai dia punya pedas tu berpada-pada kan. Lepas tu kuah dia pula pekat kan. Lepas tu dia punya aroma tu kuat, itu yang membuatkan saya tak boleh nak lupalah. Dan saya rasa makanan ni menjadikan pengikat kasih antara saya, mungkin orang ramai luar kat sana, dengan Melaka. Okey. Jadi bila tu orang datang asam pedas, Melaka. So datang Melaka pun mesti nak makan asam pedas. Itu bagi saya pengikat kasih, bukan saja antara dengan Melaka, dengan orang yang masak, mungkin dengan ahli keluarga kita yang masak. Sebab tu saya kena datang Melaka untuk makan masakan asam pedas. Sama juga dengan mi Jawa tu. Mi Jawa ramai yang masak kan, tapi dekat bawah tak sama dengan seperti mana saya telah diajar. Ni mungkin satu tradisi yang telah dibawa oleh ahli keluarga saya, mak ayah saya, makan kat kedai tu, bawah pokok tu kan, makan bersama keluarga. So benda tu momen dan kenangan yang saya tak boleh lupa kan. Sebab bagi saya Melaka ni adalah tempat yang bukan sekadar masakan saja, tapi kenangan tu. Itu membuatkan kita nak balik Melaka, nak datang Melaka. Makanan ke, tempat ke, apa ke, itulah dia. Okey, bila bercakap tadi Ashraf suka asam pedas ni untuk makluman para peminat dan pendengar setia Melaka Straight Talk, podcast yang semakin digemari ramai pada ketika ini,
di kedai asam pedas di Melaka ini lebih kurang 100 kedai atas nama asam pedas di Melaka. Kalau kita research search dekat Google ini, kita browse through, kita akan tahu keluar asam pedas Pak Man, asam pedas ini, asam pedas Osamin, macam-macam jenis asam pedas dekat Melaka ni. Jadi dalam World Tourism Day yang lalu, apabila Melaka menjadi sebagai satu tumpuan, pelancong-pelancong antarabangsa datang, menteri-menteri pelancongan daripada negara luar pun datang. Mereka mencari nombor satu sekali adalah asam pedas. Kerana asam pedas ini bukan sudah menjadi makanan kegemaran orang Melaka, tapi pelancong bila dia cari kat TikTok, apa yang menarik kat Melaka, semua dicari. Asam pedas ini tadi. Dah dibrandkan. Sudah dibrandkan seolah-olah asam pedas ini menjadi ada special untuk signature kepada negeri Melaka. Jadi dalam hal ini ada satu jalan Ashraf di Melaka ni, jalan itu namanya Jonker Walk. Okey. Ashraf pernah ke situ, ke Jonker Walk? Di situ ada satu asam pedas yang namanya asam pedas Baba Nyonya. Okey, asam pedas Baba Nyonya ni. Jadi asam pedas Baba Nyonya ni, dia kaum Baba Nyonya ini adalah hanya berada di Melaka. Iaitu kaum Cina kacuk dengan orang tempatan, orang Melayu, dan dia jadi Baba dan Nyonya kita panggil. Dan asam pedas dia ni rasa pedas dan juga rasa asam dia tu. Asam pedas. Dan cara Chinese punya cara masakan lah. Dan ia lebih digemari sebenarnya oleh pelancong tentang asam pedas Baba Nyonya ni, sehingga kan Jonker Walk ini ramai yang berkunjung ini bila malam ni nak makan asam pedas pada waktu malam. Jadi Ashraf pernah atau tidak sampai kepada pusat pelancongan Jonker Walk ini sebelum ini? Kalau cakap pernah, yes benar. Kalau tak pernah tu bukan orang Melaka lah jawabnya. So memang saya pernah ke sana, seronok pergi sana. Tapi kalau cakap pasal Baba dan Nyonya tu bukan sekat asam pedas je. Kuih onde-onde pun saya suka. Oh, kuih onde-onde. Apa laksa, Nyonya laksa pun itu salah satu favorite jugalah yang saya selalu makan. Dan sebab apa? Ialah dia punya pekat santan dia. Kan kalau pasal makanan lah, Baba Nyonya ni dia punya pekat santan dia. Kalau yang onde-onde tu di gula Melaka sampai dalam mulut cair. Oi, tak boleh. Belum puasa kan. So apa yang saya nampak ialah walaupun mereka ni berbeza, tapi mereka ni ada kesamaan dengan kita. So nak tunjukkan jiwa Melaka ni memang adalah satu. So walaupun ada pencampuran, tapi pencampuran yang sangat indah. Walaupun ada Baba Nyonya kan, percampuran ni yang menunjukkan satu budaya ataupun satu perkara yang indah bagi saya, dan yang boleh menghasilkan satu budaya yang sangat harmoni. Itulah jiwa Melaka kalau kita lihat kat sini Azul kan. So kalau tengok dari sini boleh libatkan dalam bentuk makanan lah. Itu yang kata dia asam pedas Baba Nyonya, asam pedas orang kampung Melaka. Ini lain dia punya beza dia tu. Betul, sangat rasa berbeza dia. Sebab tu dia kata ada menarik perhatian untuk pelancong-pelancong kalau datang Jonker Walk. Sebab kat situ ada asam pedas. Cuma bila Ashraf cakap tadi tentang onde-onde, Kerajaan Negeri Melaka dalam festival seni Selat Melaka ini, diorang menganjurkan orang kampung dan para peserta menyiapkan onde-onde sebanyak 50,000 biji onde-onde. Ini masuk Malaysia Guinness of Record ni. 50,000. Kerana Ashraf memanggil onde-onde, tapi sebenarnya orang kampung panggil dia kuih Melaka. Kuih Melaka. Dia nama makan yang di associatekan dengan Melaka ni macam kuih Melaka. Kita banyak juga nama Melaka, kuih Melaka, gula Melaka, selat Melaka. Banyak tentang nama Melaka ni. Jadi Melaka ini sebuah negeri yang sebenarnya sangat menghargai tentang sejarah, Ashraf ya. Pada tahun sebelum ini, Melaka pernah membuat satu teater. Teater di mana beberapa pelakon-pelakon anak Melaka diangkat, sepertinya saudara Remy Ishak sebagai Hang Tuah dan saudara Ashraf sebagai Sultan Melaka. Itu bukan sembarangan lah dikatakan. Jadi boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman teater ini, signifikan dia kepada negeri Melaka. Okey, kita tahu, semua orang tahu, rasa satu dunia tahu siapakah Hang Tuah, siapakah Hang Jebat, Kesultanan Melayu Melaka macam mana. Dan waktu saya diberikan amanah untuk memakai watak sebagai Sultan Melaka, bagi saya satu tanggungjawab yang sangat besar. Itu Sultan Mahmud Shah, Sultan Mahmud Shah waktu itu. Dan bila memainkan watak Sultan ni, dia punya, ialah kita kena study karakter dia apa semua. Dan
bila saya dapat naskah yang diberikan tu, itu skrip apa semua, rupanya skrip yang diberikan tu dia punya bahasa dan dialog semua tu berdasarkan daripada manuskrip lama. So ini dialog-dialognya dialog Melayu lama. Jadi kita kena sampaikan kepada penonton dalam persembahan kita ni dalam bahasa Melayu lama. Mencabar tu. Sangat-sangat mencabar. Dan ayat dia sangat puitis. Mula saya macam, ni bahasa apa? Kenapa dia susah sangat kita nak faham? Kan? Contohnya, sebagai sultan, dia kenapa ada bahasa kita, hamba, tuan hamba, better. So, kalau kita tengok sekarang ni, kita ingat bahasa kita. Kita. Sebenarnya kita tu adalah bahasa sultan. Kalau nak tahu. Dia bahasa lama. So, jadi macam contohnya, apakah kasat tuan hamba mendapatkan kita? Okey, faham. Kan? So kenapa dia bila ada pedagang datang, ini daripada manuskrip lama. Ini memang betul-betul yang dicarikan daripada Datuk Seri Rauf sendiri, yang dia pergi travel dapatkan itu. So kita terjemahkan dalam persembahan. Itu yang sangat susah untuk dapatkan. So kita study apakah kasat hamba, tuan hamba. Qasad ni adalah masuk apa dalam bahasa Arab. Qasad apa? Hajat. Kan? Bila berbahasa pula dengan pedagang-pedagang, dia kata, okey, tuan hamba. Kenapa tuan hamba? Kenapa tak better? Kita, maknanya dia punya level dia. Macam kita dengan kawan-kawan, kita punya ni, dia menghormati kan. Kalau itu lagi dia kata tuan hamba. Tapi kalau dia ada dengan mungkin rakyat-rakyat untuk bagi penegasan, bagi arahan ke apa, titah ke apa, better. So, jadi ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk pembinaan diri dia sebagai seorang sultan. Jadi bahasa-bahasa tu yang menyebabkan saya belajar. Sangat cantik, sangat puitis sebenarnya. Kalau dia nak marah pun, marah dengan ada kiasan-kiasan lagi. So, jadi itu yang ramai yang kita orang Melayu, orang kita tak faham tentang bahasa tu. So kalau waktu itulah saya belajar, saya cuba applykan bersama dengan rakan-rakan lain. Kita bincang sama-sama kan, scene yang bergaduh, scene marah, scene bercinta apa semua. Jadi macam mana kita nak sampaikan supaya penonton pun dapat rasakan persembahan tu seperti mana, bukan rasa macam tengok ni dia tak faham. Jadi alhamdulillah persembahan teater Hang Tuah dapat dipersembahkan dengan baik. Dan waktu tu kita buat persembahan di Angkor, seramai 1,200 orang penonton waktu itu dengan menggunakan teknologi Angkor. Kita pun tahu kan, Angkor punya teknologi dia punya tempat dia tu. So jadi alhamdulillah dapat sambutan yang sangat baik. Dan ini juga satu mileage bagi saya, di mana teater ini bukan sahaja dapat diangkat di kalangan orang Melaka, tapi malah di seluruh Malaysia datang tengok. Itu yang cuma Ashraf, kami belajar hari ni, kita itu adalah bahasa istana yang telah dirakyatkan lah. Ya. Betul Betul. Maksudnya kita itu adalah bahasa istana yang telah dirakyatkan, yang digunakan oleh kita semua hari ini. Jadi itu adalah satu ilmu yang kita dapat daripada saudara Ashraf Muslim. Tapi yang lebih sinonimnya bila bercakap tadi, apabila Kerajaan Negeri Melaka ni melaksanakan satu teater, mengangkat balik cerita sejarah Hang Tuah, yang ada kata percaya, ada yang tak percaya. Tapi ikoniknya Melaka ini banyak bangunan-bangunan ataupun jalan-jalan, jambatan-jambatan, jejantas yang dinamakan sempena nama-nama pahlawan untuk mengingati sejarah. Misalnya jejantas Tun Teja. Dan baru ini bakal membina satu jambatan di Sungai Melaka. Nama dia pun Jambatan Dang Merduati. Mengangkat nama bonda kepada Hang Tuah. Jadi bila kita bercakap tentang sejarah ini, ada orang bercakap bahawa Hang Tuah ini adalah seorang perempuan untuk sejarah Melaka ni. Jadi bila Hang Jebat dia nak bunuh Hang Tuah bila bertarung itu, sebab kononnya dia kata Hang Tuah ini perempuan, jadi Hang Jebat mengalah. Jadi sebagai pelakon dalam teater Hang Tuah ini, apa the real story sebenarnya? Orang nak tahu Hang Tuah ni ada ke tak ada ke, macam mana cerita. Mesti Ashraf sudah ada, orang cakap
the untold story daripada manuskrip ini? Okey, susah soalan ni, kena tanya kepada orang yang lebih detail kan, orang yang benar. Tapi apa yang saya faham, apa yang saya belajar setakat ialah bawa persembahan teater, sebab kita buat research untuk setiap karakter ni. Hang Tuah ni memang wujud. Ada yang kata, dan macam-macam version. Ada yang kata version dia bunuh jebat, ada yang tak bunuh jebat, ada yang cakap tadi wanita kan. Betul. Tapi kalau diikutkan Hang Tuah ni, dia adalah diibaratkan seorang legenda dan sangat dikenali di waktu itu. Bukan sahaja di Melaka, malah di satu dunia. Kenapa? Kenapa? Waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pada zaman Sultan Mahmud Shah. Waktu itu Melaka ini sangat pesat dia punya pembangunan dan juga dari segi perdagangan juga. Ibaratkan ada yang mengatakan ada 1,000 kapal dalam satu hari berada di Sungai Melaka itulah. 1,000 kapal. So bayangkan kalau banyak macam tu, kita punya PM, waktu tu PM lah. PM siapa? Bendahara. Berapa kuasa dia? Berapa banyak dia punya, maknanya dia punya dari segi ekonomi, waktu Melaka sangat kuat. Dan kemampuan Hang Tuah ni boleh sampai ke mana? Di China, sampai ke Belanda, sampai ke Turki. Sehingga dapat bawa balik Hang Lipo lah ke Melaka. Tapi yang paling seronoknya saya nak ceritakan, kenapa dia ni, Hang Tuah ni hebat sangat. Dia hidup di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey. Satu zaman yang sama. Sebab ada mengatakan manuskrip yang mengatakan di Turki, mengatakan seorang pahlawan Tuah ada berada di sana. Oh, dalam manuskrip Muhammad Al-Fatih ni. Cuma benda tu belum dibuktikan, tapi ada yang mengatakan tu. So jadi maknanya hidup di zaman sana. Waktu yang kita tahu Muhammad Al-Fatih, yang kalau kita cerita peradaban Islam waktu itu, Ottoman punya empire. So waktu dia nak serangkan dia nak conquer tempat kawasan yang melalui bukit, ikut sungai. So jadi itu waktu dia nak dapatkan tempat Rom, kawasan tu. So jadi itu Muhammad Fatih Hang Tuah berada waktu zaman itu. So besarnya, dan itu kita ceritakan di dalam teater Hang Tuah. Oh, diceritakan dalam teater itu. Hang Tuah tu. Tapi kita cakaplah Muhammad Fatih, kita buat tu Empire Rom, Osman punya. Empire Osman kan. So jadi waktu itu memang mengatakan Hang Tuah berada waktu itu. Dan Hang Tuah ni telah berjaya, bukan setakat tu je, ada banyak lagi tempat yang telah pergi. So kalau kata version dia perempuan, bagi saya susah sikit lah. Perempuan yang tak mampu sampai ke tahap tu kan, dapat bergaduh dengan Majapahit kan, dengan kerajaan Siam yang sampai berapa kali dia bertarung dengan ramai pahlawan dia, dengan hanya dia seorang sahaja. So dengan dia punya kecerdikan dia, bagaimana dia dapat mengatasi masalah-masalah yang dalam peperangan dengan China, dengan China, Empire China waktu itu, makan sayur bayam, kenapa kena angkat bijaknya dia kan. Tapi benda tu tertera di dalam manuskrip. Takkan dalam manuskrip tu orang boleh tulis saja. Betul. Kan? Dia takkan macam buat cerita dongeng. So jadi benda tu memang dah ada dah. Cuma ramai masyarakat luar kat sana tak nampak benda ni adalah satu benda yang kita pernah angkat sejarah ini, sebab kita datang daripada sejarah kita. Dan sejarah ni fakta, tak boleh ubah-ubah. Dan sejarah ini pula kita kena banggakan dengan kita, yang kita ni sebenarnya telah berjaya dulu. Dan kita kena berjaya sekarang. Dan bagi saya, negeri Melaka boleh kembali sebalik macam dulu balik. Dengan bukan saja negara moden, tapi mereka punya peradaban yang sangat baik, dengan berakhlak yang baik, menghormati antara satu sama lain, mempunyai keseimbangan antara masyarakat, menghormati satu sama lain. Memang dah ada dulu dah bermula dari dulu dah. Bukan sekarang kita dah ni. Sebab itulah kita bawa balik kita punya, kita hanya bawa balik kita punya nilai-nilai kita tu sampai sekarang. Sebab itu Melaka sampai sekarang. Itulah bila Ashraf cakap mengembalikan semula kegemilangan Melaka ni, itu yang saya tertarik apabila sebenarnya apa yang berlaku pada Melaka pada hari ini sebenarnya adalah kita cuba mengembalikan kegemilangan itu balik. Misalnya baru-baru ini dalam World Tourism Day, kita mencipta Malaysia Book of Record, iaitu penari-penari daripada Brunei, Zapin daripada Brunei, Zapin daripada Indonesia, Zapin daripada Singapura, negara-negara rumpun
Melayu ini berkumpul di Melaka untuk mempersembahkan Zapin ni. Itu merupakan satu pencapaian di mana kita mengembalikan budaya dan tata susila kita. Dan bila Ashraf cakap berapa ribu kapal tu tadi Melaka kini juga sebenarnya sudah masuk fasa untuk membina pelabuhan sendiri di Kota Linggi. Di bandar Linggi tersebut, di pelabuhan Linggi ini akan ada satu pelabuhan interport yang kerajaan Melaka sedang bangunkan. Dan yang ramai juga yang orang sebenarnya tidak tahu bahawa di Melaka akan wujudnya satu hub penerbangan helikopter. Yes, saya tahu. Itu tengah viral. Tengah viral. Iaitu MCOP, kerajaan Melaka bekerjasama dengan Westar untuk membangunkan satu pusat latihan teknikal helikopter, belajar membaiki, memandu. Saya rasa ini adalah satu peluang sebenarnya untuk Melaka kembali mengantarabangsakan Melaka. Cuma bila Ashraf cakap tadi, saya sebenarnya meremang beroma sebab bila Ashraf cakap tentang kepahlawanan semua tadi kan. Dan ada juga soalan daripada YouTube bertanya, sesuailah Ashraf join dengan Askar Wataniah. Dia memang seorang pahlawan. Boleh promote sikit atau cerita sikit tentang Askar Wataniah ni, kita punya Sultan Melaka? Okey. Mungkin ramai yang tak tahu pasal apa itu Wataniah. Wataniah tu sendiri pun memberikan nama Watan. Watan tu anak Watan. Apakah Watan tu? Anak Watan ni kita lah semua. Anak bumi putera yang berasal usul daripada tanah Melayu ni, tanah Malaysia ni. So jadi itu tanggungjawab kita untuk kita kena fikir untuk masa depan. Kalau apa-apa berlaku kat negara kita, apa kita nak buat? Contoh kan, kita tahu negara kita ni aman sampai bila, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin zaman anak-anak kita. Jadi preparation tu perlu berlakunya dan dibuat sekarang. Kalau kita tak buat sekarang, bila lagi? Dan ialah persiapan, bukan saya cakap persiapan ni bukan untuk kita saja, tapi persiapan untuk negara kita. Itu kenapa saya rasa saya dipanggil dan saya rasa ini satu tanggungjawab sebagai seorang influencer, sebagai pengaruh-pengaruh untuk mempengaruhi mereka di luar, untuk sama-sama untuk kita fikirkan masa depan anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana kita nak menjaga. Sebab apa? Kalau kita contoh, negara-negara luar semua dah buat persiapan dah. Bukan kita nak mengharapkan negara kita berperang, tapi untuk buat persiapan. Sebab kita ambil kita punya nilai-nilai dan juga semangat mereka-mereka yang dulu di zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, bagaimana mereka buat persiapan, jatuh naik dan mereka memang berhabisan dengan berlumuran dengan darah, dengan tanggisan untuk dapatkan negara ataupun negeri Melaka tu berkembang maju pada satu ketika dulu. Dan sekarang kita kena fikir balik macam mana kesusahan mereka buat sampai ke tahap itu. Sampailah wujudnya Melayu. Kalau tengok Melaka ni, dulu bukan Melaka di kota Melaka saja, tapi Melaka tu di serumpun Melayu. Riau pun Melaka, Singapura pun Melaka, di belah-belah Aceh itu pun semua Melaka kan. So jadi sampailah ke utara. So Melaka ni sangat besar. Walaupun kota Melaka dijajahnya sekejap kan, tapi Melaka tu masih lagi kekal sampailah sekarang. So, jadi itu semangat tu yang perlu kita bawa, dan saya bawa itu dalam Askar Wataniah. Dan Askar Wataniah ni ia adalah reserve army ataupun askar sukarela ataupun simpanan yang perlu berada dalam diri masyarakat Malaysia sendiri, anak-anak muda, kerana kita kena ada rasa jati diri sebagai rakyat Malaysia. Kalau saya tanyalah kan, sejauh mana kalau anak-anak muda kan, kalau esok perang nak buat apa? Kalau tanya orang Singapura, orang Singapura, orang Vietnam, orang Thailand kan, contoh orang Singapura ramai artis pun, orang Korea sendiri yang kita duk bangga-bangga, yang K-pop pun semua tu kan, dia orang ada semua basic military, dia orang ada training semua. So bila berlakunya darurat kan, bila darurat dia orang tahu apa nak buat. Kalau tanya dia orang, if anything happens tomorrow, what do you do? Dia cakap, don't worry sir, I know what to do. Okay. Walaupun tak kisah kerja apa. Tapi kalau tanya anak muda kita sekarang, kalau esok perang nak buat apa? Satu bom jatuh di kawasan kita, nak buat apa? Lagi dalam rumah. Ataupun nak ke mana? Nak bersedia. Ada saya pernah tanya, saya akan bersedia. Bersedia macam mana? Tak sempat apa lagi, dah peluru atas kepala. So jadi this benda yang kita kena faham kan, dan kita kena belajar dan kita kena ambil tahu. Sebab untuk mempertahankan negara is tanggungjawab kita.
Kalau kita tak buat sekarang, nanti anak-anak kita pun tak buat juga. Sebab apa? Anak akan ikut macam mana bapa buat. Kalau tanya anak saya, kan, nanti dah besar macam mana nak ikut macam ayah. Betul tak kan? Betul. Nak jadi tu ni macam ayah ataupun jadi macam mak. So kita yang kena tunjuk tanggungjawab kita, tunjuk contoh kepada mereka di luar sana. So paling dekat lah tengok masa darurat, masa kita COVID, kita kat mana? Betul. Kita dalam keadaan darurat. Semua kat mana? Dalam rumah. Tak kisahlah kita ni hebat macam mana pun, you as orang yang hebat, terkenal dengan populariti ke, hebat dalam silat ke, menang UFC ke, tomoy ke, dunia ke, silat dunia ke, tapi once datangnya darurat, semua duduk kat rumah. You gangster macam mana pun duduk dalam rumah, hebat macam mana duduk dalam rumah. Sebab you are not, kita tidak di bawah sistem, dalam sistem pertahanan. Saya tertarik apabila saudara Ashraf tadi bercakap tentang tanggungjawab. Tanggungjawab seorang ibu, seorang bapa kepada anak, dan anak juga kena menjadikan ibu bapa ini sebagai role model. Cuma dalam live kita ini ada satu bertanya bahawa kita asyik bercakap sebenarnya tentang perkara yang baik. Tapi baru-baru ini ada satu kejadian di negeri Melaka, di sekolah yang tidak diingini. Mungkin Ashraf sebagai mempunyai ilmu parenting, di mana berlakunya di sekolah menengah di kawasan Alur Gajah, apabila anak-anak muda pelajar tingkatan 2 dan pelajar tingkatan 4 ini ditangkap kerana terlibat dengan aktiviti gejala merogol dan dirakam. Jadi yang hebohnya sekarang ini di media sosial netizen semua menuding jari ke arah guru. Guru punca, di mana guru pada ketika itu mak bapak tak dipersalahkan. Mulalah telefon, handphone semua dipersalahkan, sehingga kejadian ini berlaku antara bawah umur, sesama bawah umur, dan akhirnya status aktiviti gejala seperti ini akan ditakrifkan sebagai merogol kerana mereka ini bawah umur. Jadi masyarakat buka mata. Ni berlaku di Melaka ni. Ni berlaku di Melaka. Kadang kita juga perlu bercerita perkara yang pahit, kerana ia akan boleh memberi pengajaran. Jadi apa nasihat Ashraf? Kerana aktiviti perkara ini kita berlaku satulah macam itu. Tapi kita perlu membendung agar dia tidak berkembang dan berlaku lagi. Jadi sebagai parenting punya skill ataupun macam mana kita nak mengatasi masalah sosial seperti ini? Okey, pertama kita kena faham, bagi saya lah, kita kena faham kenapa perkara ini berlaku. Baru kita boleh solve the problem tu. So, apa yang daripada pendapat saya, senang aja. Environment decide our decision. Okey. Sekeliling, orang sekeliling, pengaruh daripada sekeliling akan membuat kita buat keputusan. Kalau kita bergaul dengan atau kumpulan macam ni, kita akan jadi macam ni. Kalau kita kat arah ni, kita akan ni. So, siapa yang nak, kalau macam budak anak bawah umur ni, siapa yang membentukkan mereka? Memang orang cakap ramai cikgu disalahkan, ada yang disalahkan ni. Bagi saya, ini bermula daripada dia kecil lagi. Tanggungjawab siapa waktu dia kecil tu? Maknanya daripada mak ayah sendiri. Jadi kita tak boleh nak salahkan guru sekolah semata-mata. Sebab apa? Dulu, yes, guru sekolah yang saya nampak, mereka memang bukan sahaja mengajar tapi mendidik. Tapi sekarang ni mungkin disebabkan pengaruh ataupun celoteh ataupun daripada mak bapak sendiri, mungkin terlalu manjakan anak-anak, menyebabkan banyak kekangan pada guru-guru untuk membuat tindakan. So contohnya, mereka bukan saja dia dah tak boleh nak mendidik dah. Ini pendapat saya. Mereka hanya mengajar je. Betul. Datang, peksa, asal dapat jawab kertas soalan, dapat A, cukup. Sebab sedangkan dalam matematik kehidupan fitrah manusia ni, kita kena mendidik. Mendidik daripada kecil sampai dia besar. Kita nak mendidik, kita nak groom dia, nak jadi apa. So mendidik tu sangat-sangat penting. Kerana ia ia akan memberikan hasil di waktu dia, bila dia keadaan yang macam saya cakap tadi lah. Kalau didikan tu salahnya. So didikan tu perlu dengan cara yang betul. Kalau kita lihat dari segi didikan ni banyak dengan teknologi sekarang ni, mungkin dengan handphone, mungkin ini. Tapi bagi saya didikan yang paling penting adalah didikan sentuhan yang
perlu ada guru mak ayahnya dengan guru yang betul, dengan orang yang tepat, orang sekalian yang betul. So didikan yang tepat akan menentukan orang seseorang tu. Jadi bagi saya benda-benda yang berlaku ni benda yang sangat tidak baik. Mungkin kita kurang ambil perhatian. Mak ayah sekarang kurang beri perhatian. Selalu ambil mudah. Kita asyik sibuk fikir kerja, nak bayar hutang, nak bayar rumah, duit ni kan, sibuk sana sini kan, kita lupa pasal anak-anak kita dan kita serahkan semuanya kepada orang yang kedua. Contohnya daripada mungkin nursery, mungkin kepada guru-guru kat sekolah kan. Bila kita serahkan 100% pada mereka, inilah jawapannya. So, jadi kita sebagai mak ayah, kita kena ambil tahu kan? Sebab kalau kita contoh paling dekat, contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mendidik anaknya, anak-anak. Dia kata, okey, daripada lahir sampai umur 7 tahun, berikan penuh kasih sayang. Dia nakal macam mana pun, jangan kita pukul. Kita pernah kasih sayang. Daripada development, itu proses development dia. 7 tahun sampai 14 tahun, okey, dia tak semayang, tegas. Kita kena tegur dia elok. Nak tegur macam mana, ada cara dia. Nak rotan, ada cara dia. Kan? So, cara didikan. So, daripada 14 sampai 21 tahun, barulah kita berkawan dengan rapat dengan mereka. Jadi sahabat baik. Kadang-kadang sekarang ni, kita terus langkah ke anak yang kecil, yang baru 7 tahun, kita treat dia macam kawan baik. Salah. Kebanyakannya jadi macam tu. Bila jadi macam tu, dah terus proses tu yang berlaku. Jadi kita ada fasa-fasa ni sebagai seorang mak ayah. Proses-proses ni kena jaga. Kena tahu dia punya nak cari orang politik ataupun nak jadi orang businessman. Dia tak boleh terus jadi businessman. Terus jadi terus kaya, tak. Dia kena ada proses dia. Belajar daripada scratch, kena itu, kena ini, apa semua. So that is the process of development sebagai seorang anak. Dan kita sebagai mak apa, kita kena tahu proses tu. Benda tu sebenarnya dah ada tunjuk dah. Cuma kita je yang tak nak ambil tahu. Kita yang ambil mudah. Bila ambil mudah, inilah hasil dia yang berlaku sekarang ni. Dan itu bukan saja dipengaruhi, itu baru mak ayah. Belum lagi dipengaruhi dengan media sosial lagi, dengan kawan-kawan lagi, dengan media lagi, yang drama-drama, filem-filem yang banyak menunjukkan benda yang rasa benda tu tak boleh, tak sesuai untuk ditayangkan, tapi kita ditayangkan. Ini sebab saya dalam industri, tapi itulah dia. Kita menormalkan benda yang tak normal. Bila kita menormalisasikan perkara-perkara ini, anak-anak pun akan rasa normal. Walaupun kita cakap, kita nak tunjuk je benda ni. Ada benda yang baik, tapi sebenarnya budak-budak muda, anak-anak muda dia suka. Walaupun benda ni tak baik, tapi benda tu yang dia ambil. Walaupun dia punya ke hujung tu ada baik dia tak ambil yang hujung dia ambil yang tengah-tengah tu. So, jadi itu yang bagi saya bukan saja mak apa je saja nak kena fikir, dan dari segi kementerian pun nak kena fikir, kerajaan pun nak kena fikir macam mana kita nak bentuk supaya anak-anak kita ni berakhlak yang baik. Elemen Islam ni kena ada authority dekat situ supaya proses tu kena ada. Bagi saya lah. Jadi kalau kita nak menghasilkan anak-anak muda orang Melaka, bukan saja kita berjaya moden, tapi kita ada akhlak yang baik. Saya suka jawapan Ashraf yang tak bias. Secara jujur, mungkin Ashraf punya pengalaman, dia 5 orang anak ni, tahu lah skill tu macam mana. Tapi untuk negeri Melaka, ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan dan satu kejutan kerana tiba-tiba berlaku dekat sekolah menengah dalam negeri Melaka, kerana sebelum ini tidak pernah ada rekod sedemikian. Jadi Kementerian Pendidikan juga telah mengatasi dan mengambil berat memberikan highlight ataupun fokus kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Tidak hanya di negeri Melaka, tetapi kerajaan negeri Melaka mempunyai insentif tersendiri melalui Kementerian Pendidikan. Tapi yang lebih penting, yang amat berhormat Ketua Menteri terus memberikan satu fokus kepada akademik para pelajar di peringkat sekolah menengah, kepada setiap sekolah yang mencapai tahap kecemerlangan, yang prestasi yang begitu baik, yang cemerlang, akan diberikan insentif sebanyak RM5,000. Jadi ini saya kira satu usaha yang begitu efisien untuk membantu dan menggalakkan anak-anak remaja kita berlumba-lumba untuk mencapai kecemerlangan. Jadi saya ingin mengimbau kembali, terdapat feedback daripada para netizen yang mengatakan bahawa Melaka Cruise ini ideanya dia ambil daripada San Antonio. Benar.
kalau daripada aspek sejarahnya memang ada sebahagiannya diambil daripada idea San Antonio dan ada juga separuhnya diambil daripada cruise di Paris. Dan idea ini digabungkan, maka terciptalah Melaka Cruise River ini. Dan akhirnya hari ini Melaka Cruise River ini menjadi tumpuan kepada para pelancong. Dan kalau anda semua masih ingat dalam World Tourism Day, kita sudah ada Saudara Ashraf, iaitu Eiffel Tower di negeri Melaka. Iaitu bangunan ataupun menara Telekom itu di Melaka Telekom punya tower tersebut di-convert. Warnanya seolah-olah menjadi Eiffel Tower. Jadi inilah yang dikatakan bagaimana Melaka ingin maju, sentiasa beradaptasi dengan dunia-dunia luar. Jadi begitulah hebatnya Melaka ini daripada aspek pelancongan, bangunan-bangunan ikonik di dunia ini ditiru dan dibawa ke Melaka untuk maju. Jadi tidak ada salahnya apabila kita mengambil idea daripada negara-negara lain, negara-negara luar, dan akhirnya kita bawa ke dalam. Sama juga macam industri perfilman. Kita juga berevolusi dengan tempatan, dengan jenama luar. Jadi sementara Ashraf berada di sini, saya ingin bertanya setakat mana sebenarnya perkembangan industri filem di Malaysia. Dan tadi Ashraf ada mengatakan ada babak-babak yang Ashraf lakonkan juga di negeri-negeri Melaka ni. Kat mana lokasinya, boleh sharekan kepada kami? Okay, alright. Dari segi filem, drama apa semua, itu memang saya punya forte saya lah. Itu kerja-kerja saya yang saya lakukan dah lama, sejak tahun 2005 hinggalah sekarang. Mungkin 20 tahun. Lama 20 tahun? Hampir 20 tahun. 20 tahun lah kiranya tahun ni. So, yalah, kalau contoh di negeri Melaka ni, banyak tempat-tempat yang saya rasa saya dah buat penggambaran, khususnya utamanya di kawasan Bandar Hilir sendiri. So jadi kenapa tempat-tempat ni menjadi tumpuan pada produksi-produksi, kerana bagi saya ialah satu tempat yang tak ada lagi kat mana-mana di negara Malaysia ni. So jadi Melaka adalah Melaka. So jadi kita tahu bila orang tengok cerita-cerita yang kita lakonkan, dramakan tu di Melaka, akan menarik perhatian mereka-mereka di sana untuk datang. Selalunya macam tu. Kalau kita syuting ke kat mana-mana, kat mana dia berlakon ya? Kat mana dia berlakon? Tempat yang cantik lah. So itu adalah satu langkah yang baik pada mungkin PPT ataupun majlis sendiri yang berikan tempat untuk kita syuting kat situ. Dan saya mengharapkan dari segi kualiti dan juga lakonan yang dipersembahkan, dan setiap mana-mana TV station ataupun mana-mana OTT dapat memberikan impak yang sangat besar, bukan saja kepada penggiat-penggiat seni, malah kepada kerajaan negeri sendiri. Sebab apa? Ia menggambarkan, mencerminkan, kalau nak cerita tu lah, kenalah ada objektif yang baik, manfaat yang baik, kerana ia akan mencerminkan sesebuah tempat itu, orang itu dan juga cerita itu sendiri. So jadi inilah, nak menghasilkan satu cerita bukan mudah, sebab kita nak dapatkan satu impak yang besar dan juga followers yang ramai, dan kita nak ramai peminat-peminat cerita-cerita kita ni, dan mengangkat dalam industri kreatif kita supaya drama kita, filem kita, naskah kita tu mendapat sambutan ramai dari pandang tinggi. Itu bagi saya lah apa yang saya nampak. Dan kalau dari segi inovasi, yes, memang kita kalau bandingkan negara Indonesia paling dekat, kita punya teknologi sangat jauh. Kita macam 30 tahun yang ke belakang. Oh ya? Mereka kalau tengok level Malaysia dengan Indonesia dah sangat jauh lah dia punya proses dia. Sebab tu ramai pemain Malaysia atau pelakon Malaysia pergi berhijrah ke Indonesia, berlakon di sana. Sebab apa? Dia punya standard dia, shooting dia, cara bekerja berbeza, dan juga mungkin diangkat sampai ke world apa semua. Tapi itu yang saya fikirkan ramai pelakon-pelakon Malaysia nak ke arah situ. Dan kebanyakan di kalangan industri kreatif ni, dia lupa sebenarnya setiap apa yang kita lakukan ini, kita kena jaga nilai-nilai murni sebagai rakyat Malaysia sendiri. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu react dalam kita berkarya, kita lupa perkara nilai-nilai Islam, nilai-nilai murni itu yang kita kena jaga sebagai orang Melayu. Itu yang menggambarkan identiti kita. Jadi banyak benda sebenarnya kalau nak sentuh dalam bidang kreatif ni, sebab benda ni very subjektif. Kena ada
tanggungjawab daripada mungkin dari segi kementerian, bukan saja kementerian kerajaan saja, tapi malah masyarakat sekeliling kena ambil cakna tentang cerita-cerita kita ni. Kalau contohlah banyak-banyak negara, ni contoh dari cerita Islam lah. Kalau kita ada elemen-elemen Islam ni ataupun nilai-nilai murni, banyak-banyak negara-negara Islam dalam dunia ni, negara Islam mana yang belum ada scene, intimate scene ataupun scene yang contohlah bersenang bercium dalam negara Islam. Negara mana yang tak ada? Negara mana yang tak ada lagi, yang tak boleh kalau kat stesen TV? Malaysia. Oh, Malaysia. Maknanya menunjukkan kita punya adab kita punya nilai-nilai murni kita, nilai Islam kita masih menjaga lagi kita punya direction tu kalau berbandingkan negara-negara lain. Itu bagi saya harap-harap perkara terus kekal dan menjadi satu satu signature. Macam mana dulu kalau tengok chop halal, siapa yang buat? Jakim. Siapa yang pemikirnya? Oh, who is the idea yang buat benda tu? Kita tak tahu. Siapa yang buat tu? Dan sekarang satu dunia pakai, kan? Dan ini adalah satu saham akhirat yang ramai orang tak nampak. Siapa ya? Kita pun tak tahu. Tapi the idea yang memikir, yang menggerakkan benda ni sampailah satu dunia pakai. Jadi itu benda yang itu datang daripada Malaysia. Datang daripada kita sendiri yang kita pun tak tahu. Benda ni telah, kalau kita fikir balik, inilah salah satu platform ataupun salah satu cara yang pernah dijalankan waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dia dah ada dah, Islam macam mana, ulama macam mana, cara pemerintahan macam mana, dia dah dipatternkan. Mungkin bila kita dijajah, so benda tu dah dihancurkan, mungkin dah tak ikut, kita dah ikut cara lain. Tapi inilah dia, benda yang telah dipatternkan dulu yang kita tak tahu sampai sekarang. Mungkin ada yang dah tahu, kan? Mungkin ada yang tahu. Mungkin orang tu dah meninggal dunia yang memikirkan tu, yang menggerakkan ni. Dan saya harap perkara ini dapat dimulakan dalam industri kreatif supaya benda ni akan satu dunia pakai. Kita bukannya, sebab saya bercakap dalam konteks Islamic punya view. Sebab apa kita negara Islam, dan biarlah kalau boleh bermula dekat Melaka, sebab kita tahu Melaka ni punca macam-macam. Kan, dia bermula ni kerajaan itu ini. So jadi biarlah kita ni orang Melaka, kita kena fikir, mungkin anak muda kena fikir, kita sebagai pemikir macam nak menggerakkan ni lebih jauh lagi. Kita bukannya nak bersaing dengan konvensional punya industri kreatif, kita nak complement. Contoh kalau kita tengok bank, kita ada bank yang konvensional, kita ada syariah compliance. Betul kan? So syariah compliance bank, so orang boleh milih, ada yang nak pergi ke konvensional, ada yang nak pergi syariah compliance. Betul. Kan? Sama juga dalam industri kreatif. Ada yang konvensional, dia punya target dia road to Oscar. Ada tak road to Jannah? Kan? So jadi saya faham, kita orang Malaysia, kita orang Islam yang ada ni, ada elemen-elemen dia nak menjaga benda tu. Contoh, mungkin ada orang Melaka, anak muda Melaka boleh fikir benda ni dari segi teknologi, handphone kan. Semua kita guna apps media sosial, TikTok, kita ada macam-macam, Instagram, tapi siapa yang buat? Kalau kita buat yang patuh syariah compliance dan ada yang menggunakannya, kan? Tapi cara macam mana kita nak sebarkan itu effort masing-masing lah. So jadi dia kena jadi komplement, kita kena ada market tu. Dan saya rasa market ni sangat besar. Bukan kalau baru bermula di Malaysia, dia akan satu dunia boleh pakai. Sama macam chop halal. Ada yang bertanya dalam live kita ni, tadi Saudara Ashraf bercakap tentang di Malaysia tak ada adegan bercium lagi, betul. Tapi macam mana pula boleh terlepasnya filem-filem yang macam 18PL ni yang ganas, yang hingga mempengaruhi budaya gangster di peringkat sekolah, di sekolah-sekolah asrama, nak jadi high council, ada macam-macam lah. Sehingga ramai yang menjadi mangsa buli dan sebagainya. Macam mana boleh terlepas ni? Ni bukan saya tanya, orang yang tanya netizen soalan ni sangat-sangat sensitif, tapi ini dari pandangan saya lah. Mungkin nak kecam lah saya, tapi ini pandangan saya. Sebab macam sekarang ni semua naskah ataupun cerita-cerita yang dikeluarkan di kaca TV, di stesen TV ataupun di TV-TV stesen yang ada sekarang ni, tak kisahlah mana-mana stesen yang ada, mereka ada di bawah FINAS LPF, dari lembaga penapisan FINAS. Tapi kalau di OTT ni contohnya macam Netflix, apa lagi, ada View dan ada Ichi dan macam-macam lagi lah yang ada.
yang di internet, media sosial, TikTok apa semua tidak di bawah tidak ada LPF, di bawah penapisan di bawah lembaga penapisan finans. Jadi susah nak dikawal. So bila susah nak dikawal sebab mereka berniaga. Dia orang nak ada market, dia orang nak berniaga. So jadi bagi saya itu adalah satu cabaran yang sangat besar lah yang ada terhadap diri kita, masyarakat, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat sendiri, untuk negara kita. Itu akan jadi pengaruh yang sangat besar. So sekarang ni mungkin negara kita tak dijajah dengan peperang, negara kita dijajah dengan this all element ni. Sedikit demi sedikit dia menukar cara pemikir kita, anak-anak kita, mendoktrinkan kita, menormalkan benda yang tak normal. Ini yang terjadi. Macam dia dikatakan tadi, isu-isu benda-benda negatif ni. So jadi sangat mencabar sekarang ni. Memang kita boleh angkat teknologi-teknologi ni dalam masa sama, kena fikir macam mana kita nak mengatasi kesan-kesan yang tak baik ni. Cuma begitu berhati-hati jawapan saudara Ashraf. Cumanya sekarang ramai yang tak tahu sebenarnya Ashraf orang Melaka. Ada pelakon hebat, anak seni daripada Melaka. Diorang tanya, siapa lagi sebenarnya artis-artis kita yang datang daripada Melaka yang setahu Ashraf lah? Ramai. Remy Ishak, Didi Alias. Oh, Didi Alias orang Melaka? Didi Alias. Ziana Zain, Anwar Zain, Aida Jebat. Oh, Aida Jebat orang Melaka? Aida Jebat. Kita punya esko kita, Dira Abu Zahar. Oh, Dira Abu Zahar. YB Datuk Dira. Betul. So, ramai sebenarnya pelakon-pelakon ataupun artis-artis yang berasal dari Melaka. Okay, bila bercakap tentang artis ni ada artis kita, influencer kita yang memilih satu jalan sacrifice, pengorbanan mereka terhadap Islam, iaitu mereka menyertai satu rombongan Sumut Flotilla menuju ke Palestin untuk menghulur bantuan. Apa komen Ashraf? Dan kenapa Ashraf tak pergi? Okey, setiap orang dia ada tanggungjawab masing-masing. Betul. Dia punya forte dia, ada cara berfikirnya, macam mana kita nak menyumbang sesuatu kepada Allah SWT. Nak menyumbang sesuatu ni banyak cara kan. Mungkin di segi komuniti sekeliling, keluarga, dan juga mungkin sampai ke tahap macam tadilah Sumut Flotilla ni. So, jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh mereka tu sangat bagus kerana ia memberikan impak yang sangat besar, bukan saja kepada negara kita, bukan saja pada diri kita tau kan. Dia mencabar diri kita sebenarnya. Sampai ke tahap ni kita boleh buat. Dan kita mencabar juga pada negara sendiri dan juga dunia tentang pentingnya keharmonian dan juga kesejahteraan masyarakat sekeliling, khususnya negara Palestin. Macam saya pula, saya menyumbang dengan cara yang berbeza. Mungkin ada yang nampak, mungkin ada yang tak nampak. Macam saya, kenapa saya join Askar Wataniah pun ada sebab. Kalau kita berdasarkan hadis ataupun cerita-cerita ulama sebelum ni yang mengatakan bila Imam Mahdi datang, akan datangnya terpanci Islam dari timur. Mungkin boleh Google, boleh ini, memang ada yang mengatakan datangnya daripada Uzbekistan dan juga area sana lah, Turkistan, Tantan tu. Dan ada yang mengatakan daripada Asia. Rasanya negara mana yang Asia yang mempunyai dia punya self belonging untuk agama negara dia kan. Kita tengok Malaysia saja hantar sumut tu berapa ramai kan, 40 orang lebih dan sampai support pun by kita punya Perdana Menteri kita sendiri. Jadi ini menunjukkan perubahan dan juga kekuatan kita waktu sekarang ini. Dan benda ni mungkin berlaku waktu nanti Imam Mahdi datang kan, dan perpanjangan ini daripada negara kita. Berbalik tadi pasal kreatif, dari segi bidang kreatif, banyak-banyak negara Islam mana negara mana Asia Islam yang mempunyai Islam yang very strong punya fundamental dia. Walaupun kita tak ada guideline yang betul-betul dari segi kreatif kan. Macam TV Hijrah, dia punya sendiri, dia punya ni, ini dia punya sendiri, tak ada lagi dari segi keseluruhan on creative side. Bagi saya ialah kenapa media, kerana orang senang terpengaruh melalui kat situ. Perubahan pun kita boleh tengok kat situ. Semua orang nak tunjuk dekat media kan. Sampaikan orang sanggup beriman lah daripada dengan media sosial daripada Allah contoh kan. So jadi kita boleh tengok dekat situ dia punya kekuatan kita sebagai negara Malaysia yang mempunyai fundamental Islam yang sangat kuat. So jadi kalau benda ni kita nak bila perkara itu berlaku, adakah
benda askar-askar ataupun yang perjuangan-perjuangan tu datang sendiri-sendiri je daripada Malaysia ni. Takkan dia pergi selai-selai. Dia takkan pergi selai. Dia akan datang pergi dengan beramai-ramai. Ini saya bercakap untuk mungkin 30 tahun, 40 tahun, mungkin 100 tahun lagi. Betul. Mungkin saya dah tak ada waktu tu. Saya ambil cabaran ni macam mana cap halal ni. Biar kita mulakan sekarang. Nanti waktu cucu kita, cicit kita ni benda dah ready. Biar mula sekarang. Kalau kita dah ready, maknanya askar wataniah ni ada, reserve army kita ready. So kita punya dalam kertas putih Kementerian Pertahanan pun beritahu, okay, kita nak 1:1, mungkin 1:3 dia punya volume dia ramai ni kan. Contohnya sekarang ni kalau dibandingkan, tengoklah Singapura ada macam saya kata 250,000 reserve army. Askar tetap dia 50,000, so 1:5 kan. Macam sedangkan Malaysia sangat sedikit dia punya reserve army dia kan. Kalau kertas putih dia 1:1. Kalau 100,000 ada askar tetap, reserve army pun kena ada 100,000. Tapi sayangnya kita tak sampai yang 30,000 tu pun susah. Mungkin yang aktif pun 10,000, mungkin less than that. So jadi macam mana kita nak bagi mereka cakna dan ambil tahu pasal ni. So mungkin lepas ni akan bertambah dengan adanya inisiatifnya daripada kelompok-kelompok ni kan, ataupun daripada kita semua sekali ambil tahu supaya kita nak ramaikan. Dan bila ramai, mungkin dah sampai, kalau kita tengok contohnya di Thailand dia ada 1 juta reserve army. Kalau kita tengok di Vietnam ada 2 juta reserve army dia. Kalau tengok di Korea Selatan 3.2 juta reserve army dia. Dia orang dah ready. Mungkin volume tu akan bertambah. So kita lambat sebenarnya. So nak naik pun lambat. So jadi kita kena cepat proses tu supaya ramai. So bila dah ready, adakah kita dah boleh jadi tentera Panji Islam? At least usaha tu dilakukan sekarang untuk masa depan anak-anak dan bangsa negara kita. Bila bercakap jadi itu persiapan dia. Apa yang dijalankan ialah contohnya waktu Kesultanan Melaka tu dia dah buat dah. Yes. So kita kena kembali balik ke gemilangan tu. Biarlah bermula dekat Melaka ni. Sebab kat Melaka ni pun Ashraf, kita ada juga askar wataniah kita di Kem Trendak Sungai Udang dalam Parlimen Tangga Batu. Bukan, askar wataniah 514. Oh, tu 514. Di Bukit Beruang. Oh, di Bukit Beruang. Okay. Jadi kita ada Kem Trendak juga, tentera. Itu tempat tentera. Oh, itu tempat tentera. Askar wataniah di Bukit Beruang. Jadi kepada orang Melaka, ini merupakan satu panggilan ataupun satu motivasi kepada semua anak muda yang mana yang telah menyertai PLKN, nak menyertai askar wataniah, bolehlah. Kerana peluang ini juga sentiasa terbuka. Jadi ada soalan lagi. Adakah Ashraf melihat promosi negeri Melaka ini sekarang ini sudah sampai tahap yang bagus ataupun sudah mula dikenali ramai? Promosi daripada aspek pelancongan. Misalnya baru-baru ini Atak, seorang penyanyi lagu Senandung Anak Melaka viral, sedang menyanyi. Ketika sedang menyanyi itu sanggup mengendong anak. Jadi Melaka ni dia lain daripada lain. Hanya di Melaka. Mana lagi? Melaka Jadi apa komen Ashraf daripada aspek promosi ni Melaka punya pelancongan? Bagi saya, Ketua Menteri kita Datuk Seri Rauf sendiri telah menjalankan tanggungjawab yang sangat hebat. Bukan sahaja di Melaka saja orang Melaka tahu. Kan dia punya tagline tu, mana lagi Melaka lah. Kan? Bukan orang Melaka je yang tahu. Sampaikan negeri-negeri lain pun tahu, sampaikan orang pelancong-pelancong pun tahu tagline tu. Kan? Bukan saja mereka yang datang daripada dalam negara, yang luar negara datang pun boleh jawab Melaka lah. Melaka putih ni kan. So jadi orang putih menjawab. So jadi benda ni dah telah menjadi satu brand lah bagi Melaka. Dan bagi saya promosi kat Melaka ni sangat-sangat hebat. Sebab promosi ni bukan saja boleh hanya dilakukan oleh orang kerajaan negeri saja, tapi support by rakyat Melaka sendiri. Sebab rakyat Melaka ni dianggap bagi saya ejen lah. Dia menceritakan kebaikan Melaka, dia ceritakan duta Melaka. Kan? Bukannya macam contoh kita ada ikon Melaka, tak ni. Sebenarnya kita ni jadi ikon. Berceritakan, mana kalau pergi mana Melaka lah. Kan? Datanglah Melaka. Slogan Melaka lah tu. Nak jalan mana pergilah makan asam pedas. Sebenarnya ramai orang Melaka buat macam tu.
Walaupun dia orang duduk kat KL, tapi jom balik Melaka. So sebenarnya dia ada attraction untuk datang. So bagi saya promosi kat Melaka ni memang macam ni. Yalah, sebab baru-baru ini pun saya tengok di Masjid Tanah ada satu himpunan menteri-menteri agama dari Asia Tenggara ni bermesyuarat di Masjid Tanah di Melaka ni. Jadi saya rasa itu bukan satu perkara yang biasa-biasa ni. Itu satu pencapaian. Cuma ada juga yang mengkritik waktu World Tourism Day tu, kata alah 4 aja menteri pelancongan daripada negara luar datang. Kita jangan kira sebenarnya menteri pelancongan yang datang. Kira jumlah pelancong yang berjuta-juta datang ni sekarang. Betul. Apa yang saya faham, mungkin ada yang mungkin betulkan saya kalau saya salah kan. Setiap weekend Melaka jam. Sesak kan. Ada yang mengatakan sampai dia punya pelancong yang datang sampai ke 100,000 orang datang ke Melaka setiap weekend. Memang betul pun kalau nak tengok hotel pun weekend tu pun dah penuh kan. Full Sampai book. Bukan penuh saja, kadang satu malam tu sampai 1,000. Saya cakap, melampau sangat ni kan. Tapi sebab apa? The demand is there. Betul. Jadi memang Melaka ni penuh dengan aktiviti, penuh dengan keseronokan yang dibawa oleh rakyat kita sendiri kan, dari segi ekonominya, dari segi bangunannya, dari segi sejarahnya, menjadikan orang menarik minat. Ini sebenarnya kerja-kerja promosi. Sebagai saya, mereka menjalankan tanggungjawab yang sangat-sangat terbaik. Terbaiklah. Cuma soalan terakhir saya, apa harapan Ashraf terhadap pembangunan negeri Melaka daripada aspek pembangunan fizikal atau pembangunan yang lain? Apa yang saya harap daripada kerajaan negeri sendiri, ya, yes, memang dari segi pembangunan fizikal tu kita nampak ya, pembangunan yang sangat pesat. Kita tengok macam-macam bahagian platform pelancongan di peringkat antarabangsa dibangunkan. Bukan saja pembangunan, malah juga event-event yang kita tengok sekarang ni, WTD, ASEAN pun semua kat Melaka dan macam-macam lagi kan. Setiap minggu, setiap weekend ada je programnya, ada persembahan, ada itu menarik minat ramai orang di luar sana untuk datang Melaka dari segi pemakanannya, dan juga dari segi rakyat Melaka sendiri pun mengambil kesempatan dari segi ekonominya. Jadi orang tahu, macam saya kata, makanan di peringkat kasih. Betul. Ramai orang datang lagi. Dia macam dia rindu nak datang. So itu dari segi fizikalnya, dan masa sama spiritual pun perlu diadakan dalam setiap rakyat Melaka ni. Pembangunan tu sangat penting. Kena ada pembangunan insan yang lebih banyak lagi. Contohnya kita wujudkan lagi kesawanan, program kesawanan, program jati diri sebagai orang Malaysia, khususnya orang Melaka, dan juga macam-macam program lagi pembangunan insan yang perlu dijalankan untuk menambah baikkan rakyat Melaka ni. Dan kita bukan saja nak jadi Melaka ni sebuah negeri yang moden, tapi mempunyai identiti dan berakhlak yang baik. Moden tu maksudnya ada kereta api ke, macam mana, ada train ke, macam mana? Ada macam-macam cakap tadi. Kita ada lapangan terbang kan, dah pun dah start antarabangsa. Mungkin sekarang ni dengan Singapura, dengan juga beberapa negara juga boleh besarkan lagi supaya kita dapat rasa nikmat dari segi ekonomi berniaga tu kan. Sebab bila ramai yang datang kan, dari luar negara datang, so negara kita makin bangun kan. Itu dalam masa sama pembangunan perumahan moden pun makin banyak. Dan saya tengok di kawasan-kawasan kampung pun dah makin banyak naik. Itu dia satu benda yang luar biasa lah. Mungkin orang lain susah nak buat, tapi di bawah Datuk Seri Rauf, saya nampak dia banyak memberikan kesan yang sangat mudah untuk kita. Mungkin lepas ni saya pun kena beli rumah baru dekat area Melaka ni. Berhijrah pula. Berhijrah ke Melaka. Balik kampung. Ya, balik kampung. Dan saya mengharap juga lepas ni industri kreatif lepas ni kalau buat syuting drama apa semua buat dekat Melaka. So base semua ni asyik-asyik kena pakai kru orang KL, kita kena datang KL, kita syuting kat KL, guna kat KL. Lepas ni semua berhijrah dekat Melaka, dan kita Melaka semua ada. Kita ada tim sendiri, kita ada session TV kita sendiri yang boleh menggerakkan drama kita kat situ. So jadi hati-hati semua dekat, kita boleh lahir kat Melaka sendiri. So banyak proses dia kat situ. Dan yang terakhir bagi saya, pendidikan dan juga motivasi pendidikan dan juga motivasi terhadap Islam tu perlu ditekankan lagi di negeri Melaka. Tak kisahlah program-program yang macam mana, kita bagi saya, macam saya cakap tadi, kita nak mengimbangkan negeri kita, negeri Melaka yang moden dari segi akhlak yang baik,
dan juga dari segi pembangunan tadi kan. Lepas ni ada pembangunan, bukan saja pembangunan yang cakap tadi, lepas ni ada train pula kat dalam monorail ke dalam negeri Melaka kan. Sebab orang makin ramai datang, pelancong-pelancong makin ramai datang. Saya juga nak ada parking dan juga trafik tu kena selesaikan cepat supaya bagi saya orang Melaka sendiri tak mengeluh lah. Alhamdulillah. 1 jam 1 jam padat penuh dengan isi bersama dengan saudara Ashraf. Betul, Melaka sudah menjadi sebagai sebuah negeri yang penuh dengan event. Kita ada program WR UR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Kita sudah ada program Pasar Saloma. Kita dah ada macam-macam lagi program sambutan, pelbagai sambutan demi sambutan. World Tourism Day-nya, sambutan Jemaah Menteri Agamanya, Pesta Lautnya, macam-macam. Setiap minggu ni kita dah ada Festival Selat Melaka, Festival Seni. Jadi Melaka ini boleh dikatakan satu-satunya negeri yang setiap minggu ada event. Jadi kami daripada tim produksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada saudara Ashraf kerana sudi berkunjung ke konti kami, dan kepada semua para peminat, kepada pendengar setia podcast Melaka Straight Talk, setialah menikmati perkongsian ini, dan kami menunggu feedback dan komentar anda dalam ruangan di TikTok yang kami akan sharekan, dan live ini akan dilangsungkan di YouTube. Jadi akhir kata kami mengucapkan sekian, terima kasih, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Melaka le.